Assalamualaikum. Salam dari saya. Waktu senja pergi ke kebun untuk tanam pokok rambutan, kita santai bersama Abun sambil menjana pendapatan. Hari ini kita akan buat demo untuk kenal pasti antara air yang berasid dengan air yang berakali. 2-3 kucing berlari, mana sama sekucing belang, kena banyak minum air-air akali supaya menghindar penyakit yang datang. Hari ini kita akan test, tengok. Ini air yang saya ambil daripada tapisan yang biasa yang kita minum hari-hari. Tak kisahlah air apa-apa pun kita boleh test. Ni. Jadi kita tengok kandungan asid ataupun kandungan yang terdapat daripada air yang saya ambil daripada air tapisan. Tak kisahlah kalau pada mineral ke apa ke, kita tengok. Dan sebelum tu, ini dia punya panduan dia untuk kita kenal pasti kandungan asid setiap air yang kita test. Ini dia. Dia yang paling baik, yang berwarna biru, yang ini adalah yang berasid ataupun yang beracun yang tak boleh kita minum. Okay, kita tengok. Ini airnya, saya tak tahu apa-apa. Ini bukan magic. Ini adalah ujian untuk pH akali setiap air. Nih. Air yang sama, dari botol yang sama. Hijau. Hijau ni, taraf 6 ni maknanya tidak berapa baik lah. Senang kata jangan minum lah. Nah, dia yang baik warna biru. Okey, kita test. Macam mana kita nak jadikan akali? Mudah saja melalui saya tengok ni macam blender, tapi bukan blender. Dia macam jug air. Kita tengok. Okey, air yang sama, tapi kita jadikan dia sebagai akali. Mudah, senang dibawa, tak payah pakai elektrik. Ni pot dia pun ada. Kita boleh test ataupun kita boleh cas melalui dia punya tempat pot charger dia, BSP. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Dan sebelum tu kita nak tengok juga lah apa yang di dalam ni. Ini adalah penapis yang terdapat. Ni bukan tapis sebarang tapis. Ni dia. Dia akan menapis air ni 90.999%. Kalau air tapis tadi, dia dah tapis air bakteria, sampah. Tapi ini kita nak jadikan dia sebagai akali. Air tapisan dia mampu untuk menapis kekotoran dan bakteria, tapi dia tidak mampu untuk menjadikan dia sebagai akali. Buktinya ni warnanya. Okey. Kita mulakan. Senang je. Boleh bawa ke mana-mana. Tiga 30 saat. Dia kalau tu dia berhenti sendiri, auto. Kita tengok. Ini air akali yang kita dah tapis. Air yang kita dah tapis. Air yang sama. Selepas melalui proses, kita tengok dia automatik jadi air akali biru, menandakan air ini air yang akali, bukan ada asid, bukan air asid. Dan bila badan kita dah penuh dengan asid, kita minum air akali, dia akan bertukar, akan jadi akali. Ini selepas kita minum, badan kita akan jadi tukar jadi akali. Jadi dia miniaturkan balik. Daripada hijau tukar ke warna biru. Dan ini air ini selamat untuk diminum. Itu cara dia.
cara yang paling mudah untuk menukarkan air biasa kepada air kali. Dan kita boleh uji. Kalau kita ada air kat rumah yang kita minum, kita akan tengok dan kita akan pastikan air yang kita minum tu adalah air asid ataupun air yang berakali. Melalui proses pH kita dapat tahu, dan kita jangan risau. Air itu juga kita boleh neutralkan. Kalau kita dah minum, kita boleh bilas balik macam tadi ni. Minum air itu air asid, kita minum balik air akali, dia akan neutralkan balik badan kita yang asid tadi. Melalui proses minum air akali ni, kita minum apa yang kita minum sebelum ini, dia akan jadi air ni air akali. Kita tengok. Bismillah. Saya dah minum air akali. Proses sebelum itu yang saya minum yang tadi-tadi tu, air yang berasid, dibilas, dia akan jadikan air itu sebagai air akali. Tadi hijau, dah jadi biru. So jangan risau, kita dah minum air yang asid bertukar jadi akali, dan kita boleh dapat kesihatan, kita dapat menjana pendapatan. Kita jumpa dengan plan untuk menjana pendapatan dengan beli produk ni, menjadi ahli, register, buka akaun. Air akali ini seperti biasalah, kalau kita tengok, kita Google air asid dengan air akali. Asid mengundang banyak bahaya. Dia boleh, orang kata, mengundang banyak penyakit. Setiap yang kita minum tu, setiap kita makan tu adalah asid. Dan bila kita minum akali, dia dapat menghindarkan berbagai penyakit. Kalau kata seperti yang saya dah Google lah, pendapat doktor yang tentang pemakanan, tentang minuman, air yang berakali ini boleh menghindarkan penyakit. Tapi apa yang dia beritahu, terutama tentang kanser, darah tinggi, kencing manis dan penyakit 3 serangkai. Dia bukan mengubat, tetapi dia protect badan kita. Bila badan kita tak ada asid, badan kita berakali, insya-Allah dia akan jadi kekal sihat. Dia bukan ubat, tetapi dia pemakanan ataupun minuman, insya-Allah. Tapi kalau air akali ini, dia menjadi minuman harian kita. Dia boleh menghindarkan asid dalam badan, banyak penyakit yang akan dapat dihindarkan. Kita Google kebaikan air berakali.